Pernah alami situasi macam ni? Tiba-tiba pintu pejabat bos terkuak dan anda dihujani kritikan bertubi-tubi. Jantung mula berdebar kencang, fikiran jadi kosong dan rasa tidak adil tu macam membakar diri dari dalam. Bagaimana kalau saya beritahu anda ada cara untuk bukan hanya bertahan menghadapinya, tapi untuk keluar sebagai pemenang sambil kekal tenang dan terkawal. Dan kaedah ini bukan dicipta oleh pakar psikologi moden, tetapi oleh seorang ahli falsafah stoik dari Rom Purba. Dalam video ini, kita akan bedah satu idea Epictetus yang ringkas tetapi amat berkesan yang akan mengubah selama-lamanya cara anda melihat cacian dan jeritan. Tonton sampai habis dan anda akan tahu cara untuk mengubah panah beracun kata-kata orang lain menjadi debu. Untuk benar-benar faham betapa geniusnya idea ini, mari kita terbang sekejap ke masa lalu, hampir 2000 tahun yang lalu, ke zaman Rom Purba. Di sana, hiduplah seorang lelaki bernama Epictetus. Kisahnya sendiri adalah satu pengajaran tentang ketabahan. Dilahirkan sebagai hamba, dia melalui kesukaran yang tak terbayangkan. Dia tempang seumur hidupnya akibat kekejaman tuannya. Namun akhirnya dia berjaya mendapatkan kebebasan dan menjadi salah seorang ahli falsafah terhebat pada zamannya. Dia mengajar bukan di akademi mewah, tetapi di jalanan. Dan kebijaksanaan yang dia sampaikan adalah untuk kehidupan sebenar, untuk situasi-situasi yang kita hadapi hari ini. Epictetus sendiri tidak pernah menulis sebarang buku. Ajarannya sampai kepada kita melalui catatan-catatan yang dibuat oleh pelajarnya. Dan di tengah-tengah ajaran ini terletak satu prinsip yang ringkas tetapi revolusioner yang akan kita bongkar sebentar lagi. Mari kita terus kepada intipati. Ini adalah pemikiran yang menjadi perisai anda daripada sebarang teriakan. Epictetus pernah berkata, bukanlah perkara yang menyusahkan manusia, tetapi pandangan mereka tentang perkara itu. Cuba fikirkan sejenak. Bukannya jeritan bos itu sendiri yang menyakitkan anda, tetapi interpretasi anda terhadap jeritan itulah yang menyebabkan kesakitan. Pemikiran anda seperti, dia tak hormat saya pekerja yang teruk, ini tidak adil atau saya akan dipecat tak lama lagi. Penghakiman inilah dan bukannya gelombang bunyi yang keluar dari mulut orang lain yang menjadi punca penderitaan anda. Bayangkan jika ada seorang kanak-kanak menjerit kepada anda di sebuah kedai. Adakah anda akan marah atau kecewa? Kebanyakan masanya tidak. Ini kerana penghakiman anda berbeza. Dia cuma penat. Sekarang, bayangkan pula seseorang menjerit pada anda dalam bahasa yang anda tidak fahami. Adakah anda akan rasa sakit disebabkan perkataan itu sendiri? Tidak, kerana anda tidak mempunyai penghakiman tentang makna perkataan tersebut. Jeritan bos hanyalah satu peristiwa. Ia hanyalah bunyi. Tetapi, apa yang anda ubah bunyi itu di dalam fikiran anda, itu adalah pilihan anda. Sekarang, kita bincang bagaimana sebenarnya datangnya penghinaan atau kata-kata kesat ini. Stoik berpendapat bahawa orang yang cuba menjatuhkan anda itu sebenarnya sedang mendedahkan kelemahan diri mereka sendiri. Atau tengkingan dia itu adalah pengakuan betapa lemahnya dia, tidak mampu mengendalikan situasi atau emosi secara waras atau berhemah. Dia sebenarnya sedang cuba memindahkan rasa tidak selesa, tekanan dan kekecewaan yang ada dalam diri dia kepada anda. Apabila anda melihat perkara ini dari sudut pandangan yang berbeza, seluruh situasi akan berubah. Anda tidak lagi menjadi mangsa serangan. Sebaliknya, anda menjadi pemerhati kepada drama yang sedang dilakonkan oleh orang lain.
Individu di hadapan anda itu bukanlah diktator yang maha hebat, tetapi hanyalah seorang insan yang tidak bahagia. Dia gagal menemui cara yang lebih baik untuk berinteraksi dengan dunia selain daripada melalui agresif. Hakikat ini tidak bermakna anda mengiyakan atau membenarkan kelakuan buruknya. Ia bermakna anda menanggalkan kuasa serangan itu daripada ditujukan secara peribadi terhadap anda. Ia bukan tentang anda. Ia sentiasa tentang diri dia. Kesilapan paling besar yang sering kita lakukan adalah percaya bahawa kata-kata orang lain boleh mencederakan atau melukai kita. Epictetus sangat tegas tentang hal ini. Beliau berkata, jika seseorang memberitahu anda bahawa si Polan bercakap buruk tentang anda, jangan cuba membela diri. Sebaliknya, jawablah begini, dia belum tahu lagi semua kelemahan saya yang lain. Kalau tidak, dia takkan sebut yang ini sahaja. Itu memang tahap kebijaksanaan yang tertinggi, tetapi poin utamanya bukanlah di situ. Tiada sesiapa pun yang boleh mencederakan diri dalaman anda, minda anda, melainkan anda sendiri yang memberikan keizinan. Perkara luaran, termasuklah kata-kata yang diucapkan oleh orang lain, berada di luar kawalan kita. Tetapi, persetujuan kita terhadap kata-kata itu, kepercayaan kita terhadapnya, itu sepenuhnya dalam kuasa kita. Penghinaan itu hanya akan menjadi penghinaan pada saat anda bersetuju dengannya dalam hati. Jika anda tidak menerimanya, ia hanyalah deretan bunyi. Pandangan orang lain tidak lebih daripada itu. Nilai diri anda adalah kubu pertahanan anda. Kunci kepada gerbang itu hanya ada pada tangan anda sendiri. Salah satu alat praktikal yang lahir daripada falsafah ini adalah kuasa jeda, the power of the pause. Pada rangsangan seperti jeritan ketua anda dan tindak balas anda, wujud satu jurang masa yang sangat singkat. Dalam kehidupan biasa, kita tidak menyedarinya dan akan terus bertindak balas secara automatik, rasa kecil hati, takut atau kemarahan. Matlamat utama seorang stoik adalah untuk meregangkan saat yang singkat itu. Apabila anda diherdik, objektif pertama anda ialah jangan buat apa-apa. Bukan minda anda seketika. Fokus pada pernafasan anda. Tarik nafas perlahan, hembus nafas perlahan. Jeda seketika ini memutuskan rantaian tindak balas automatik tadi. Ia memberi masa kepada bahagian otak yang rasional, iaitu korteks prefrontal, untuk aktif, lantas mengambil alih kawalan daripada bahagian otak yang emosional, sistem limbik. Semasa jeda, ingatkan diri anda tentang prinsip teras. Ini hanyalah satu peristiwa. Cara saya bertindak balas adalah pilihan saya sendiri. Ini bukan mengenai penindasan emosi, tetapi tentang membuat keputusan yang sedar mengenai bagaimana anda ingin merasa dan apa tindakan anda yang seterusnya. Epictetus menggunakan metafora yang sangat indah. Setiap situasi ada dua pegangan, satu senang untuk dipegang, satu lagi tidak. Bayangkan kritikan daripada bos anda ibarat cawan berisi minuman yang sangat panas. Satu pegangan ialah penilaian emosi anda. Saya dimalukan. Ini serangan peribadi. Saya ni tak berguna. Jika anda memilih pegangan ini, anda pasti akan terbakar. Anda akan merasa sakit dan penderitaan. Namun, cawan yang sama ini ada pegangan yang lain, yang sejuk dan selesa. Ini adalah persepsi fakta yang objektif. Dia sedang menyatakan rasa tidak puas hati terhadap hasil kerja saya. Dia bercakap dengan nada yang tinggi. Dia nampak sangat kecewa. Jika anda secara mental mengambil pegangan ini,
Anda akan dapat mengawal situasi, menganalisisnya dan memutuskan apa yang perlu dilakukan seterusnya tanpa terbakar secara emosi. Pilihan pegangan itu sentiasa di tangan anda. Tiada siapa yang boleh memaksa anda untuk memilih yang panas. Setiap kali anda berhadapan dengan situasi negatif, tanyakan pada diri sendiri, pegangan manakah yang saya pilih sekarang? Satu lagi analogi yang sering diketengahkan oleh falsafah Stoa ialah perumpamaan tentang pelakon. Bayangkan, hidup ini seperti pementasan teater yang besar dan setiap orang di dalamnya memainkan peranan yang berbeza. Bos anda sekarang ini sedang melakonkan watak ketua yang sedang naik angin. Dia mungkin melakonkannya dengan meyakinkan atau ala kadar sahaja, tetapi ingat, itu hanyalah wataknya, didorong oleh skripnya, sifatnya atau emosi yang dirasainya hari ini. Apa yang dia ucapkan itu hanyalah dialognya. Dialog itu mungkin menceritakan tentang wataknya, tetapi ia tidak menggambarkan diri anda. Dalam analogi ini, jika dia menghina, itu adalah cubaan untuk mengheret anda masuk ke dalam pentas dramanya dan memberikan anda watak pekerja yang bersalah. Namun, anda mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk menolak watak yang cuba diberikannya itu. Anda boleh memilih untuk kekal sebagai penonton. Perhatikan sahaja babak itu dengan penuh minat, malah mungkin dengan rasa simpati. Anda tidak perlu tergesa-gesa naik ke pentas dan menyambut tawarannya, sama ada dengan menyahut cabaran bertikam lidah atau mula membela diri. Dengan mengekalkan posisi sebagai pemerhati, anda akan mengekalkan kawalan mutlak ke atas emosi dan juga situasi tersebut. Cuba bayangkan ada orang menghulurkan hadiah yang anda tak perlukan langsung. Contohnya, sekotak sampah. Apa yang anda akan buat? Anda pasti akan menolaknya. Anda akan kata, terima kasih, saya tak nak. Prinsip yang sama berlaku untuk kata-kata penghinaan. Apabila seseorang melemparkan kata-kata yang menyakitkan, dia sebenarnya sedang menghulurkan hadiah itu kepada anda. Jika anda tersinggung, marah atau mengambilnya secara peribadi, anda telah menerima hadiah tersebut. Anda membiarkan sampah orang lain mencemari dunia dalaman anda, padahal anda mempunyai hak mutlak untuk menolaknya. Seneca, seorang lagi ahli falsafah Stoik yang agung, pernah berkata, penawar terbaik untuk kemarahan ialah penangguhan. Apabila hadiah yang meragukan ini dihulurkan, jangan tergesa-gesa mengambilnya. Berikan diri anda jeda. Secara mental, katakan pada diri anda, ini pandangannya, emosinya, hadiahnya. Saya memilih untuk tidak menerimanya. Kini, sampah itu milik siapa? Ia kekal bersama orang yang cuba memberikannya kepada anda. Dialah yang perlu berurusan dengannya. Satu teknik yang paling berkesan ialah membingkai semula fikiran kita secara mental. Otak kita cenderung untuk meletakkan label yang mencetuskan tindak balas emosi yang kuat. Sebagai contoh, apabila bos berkata, laporan ini sungguh teruk dan tidak berkualiti. Di dalam kepala kita, ia serta-merta bertukar menjadi penghakiman. Aku memang tak pandai. Praktik stoicisme adalah untuk kembali kepada fakta yang objektif dan neutral. Daripada bos tengking dan malukan saya, cuba bingkaikan semula begini. Ketua saya meluahkan pandangannya mengenai laporan saya menggunakan nada yang tinggi. Nampak tak bezanya? Yang pertama adalah malapetaka emosi. Yang kedua pula hanyalah penerangan mudah tentang satu peristiwa yang mana kita boleh usahakan penyelesaiannya. Atau daripada dia bencikan saya, tukar kepada
Dia menyatakan rasa amat tidak puas hati terhadap hasil kerja saya bagi projek X. Tindakan mengasingkan situasi daripada penilaian emosi ini membolehkan kita melihatnya dengan lebih waras, lantas memahami sama ada kata-kata itu mengandungi inti rasional yang perlu kita ambil kira, atau ia hanyalah sekadar luahan emosi yang tidak perlu diberi perhatian. Bayangkan anda sedang berjalan di jalan raya dan tiba-tiba ada seekor anjing menyalak ke arah anda. Adakah anda akan berhenti menjerit kembali padanya, cuba nak buktikan apa-apa kepadanya, atau nak terangkan yang dia itu salah? Anda hanya akan terus berjalan, mungkin sambil berfikir, mungkin anjing ni ada hari yang teruk, atau mungkin dia sedang ketakutan. Filsuf Epictetus menasihati kita untuk melayan sebarang penghinaan yang tidak berasas dengan cara yang sama. Namun, pada saat itu, tidaklah jauh beza daripada seekor anjing yang menyalak. Didorong oleh naluri primitif, bukan yang waras. Jika kita melayan pertengkarannya, itu bermakna kita menjatuhkan diri ke tahapnya. Ibaratnya, kita mula menyalak kembali. Dengan kekal tenang dan mengabaikan salakan itu, anda sebenarnya menunjukkan bahawa tahap kesedaran anda berada pada aras yang jauh berbeza. Anda tidak membenarkan diri anda ditarik masuk ke dalam kekacauan emosinya. Ini bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, ia adalah bukti kekuatan dalaman dan penguasaan diri yang sangat hebat. Stoa menekankan keperluan untuk membina benteng dalaman kita sendiri. Ini adalah tempat perlindungan mental anda. Kawasan yang tidak dapat dicerobohi oleh sesiapa pun dari luar. Tembok-tembok benteng ini dibina daripada prinsip, nilai dan pemikiran rasional anda. Jeritan bos, kata-kata sindiran rakan sekerja atau kritikan yang tidak adil, semua ini adalah puak gasar yang cuba mengepung benteng anda. Namun, mereka hanya mampu membuat bising di luar tembok sahaja. Mereka hanya boleh menceroboh masuk dalam satu keadaan, jika anda sendiri yang membuka pintu gerbang untuk mereka. Setiap kali anda bertindak balas secara emosi terhadap serangan luar, anda sebenarnya sedang menurunkan jambatan angkat dan menjemput musuh masuk. Mengamalkan stoicisme bermaksud mengukuhkan tembok benteng anda setiap hari. Ia adalah peringatan bahawa dunia dalaman anda adalah milik anda sepenuhnya. Hanya anda yang berhak menentukan apa yang boleh mempengaruhinya dan apa yang hanya akan kekal di luar sebagai bunyi yang remeh dan tidak bermakna. Mampu membezakan antara kritikan yang membina dengan serangan yang merosakkan adalah sangat penting. Stoicisme bukan bermaksud kita perlu menjadi kebas dan tidak mengendahkan sebarang maklum balas. Sebaliknya, orang yang bijak sentiasa mencari intipati kebenaran dalam setiap kritikan. Apabila bos meluahkan rasa tidak puas hati, tugas pertama anda setelah anda berjaya kekal tenang ialah menganalisis kata-katanya secara objektif dan adil. Ketepikan emosi, nada suara, malah jeritan. Apakah yang tinggal selepas ditapis? Adakah kata-katanya mengandungi fakta? Adakah dia menunjuk kepada kesilapan yang konkret? Jika ya, hargailah maklum balas itu, walaupun hanya dalam hati, dan gunakan maklumat tersebut untuk memperbaiki diri. Tetapi jika kata-katanya hanyalah emosi, generalisasi dan serangan peribadi, contohnya, anda sentiasa merosakkan segalanya atau anda ini tak reti buat kerja, itu bukan kritikan. Itu hanyalah sampah verbal. Anda harus menanganinya sewajarnya.
buang ke dalam tong sampah tanpa membenarkan ia mencemari fikiran anda. Fikirkan sejenak, apa sebenarnya yang dikehendaki oleh orang yang sedang memekik kepada anda itu. Selalunya, secara tidak sedar, mereka mendambakan reaksi anda. Mereka mahukan penglibatan emosi daripada anda. Mereka mahu melihat ketakutan anda, rasa tersinggung anda, atau kemarahan anda. Ini akan mengesahkan bahawa dia benar dan memberikannya rasa kuasa serta kawalan. Sejurus anda memberikan reaksi yang dia mahukan itu, dia sudah menang. Anda telah menyerahkan kunci kepada keadaan emosi anda sendiri. Sebaliknya, ketenangan anda, wajah anda yang tidak terkesan dan daya kawalan diri anda, itulah yang melucutkan senjatanya. Dia menjangkakan pertempuran, tetapi anda tidak melangkah ke medan perang. Dia melontarkan bola kemarahan kepada anda, tetapi anda hanya mengelak ke tepi dan bola itu melayang tanpa mengenai sasaran. Tindakan ini sangat membingungkan. Ia menghilangkan tenaga penceroboh yang diperolehnya daripada tindak balas anda. Dalam permainan ini, sesiapa yang mula-mula hilang kawalan diri adalah pihak yang kalah. Dengan mengekalkan ketenangan, anda secara automatik memenangi pertarungan ini. Jadi, apakah respons stoik yang paling sesuai dalam sesuatu detik tegang? Selalunya, respons terbaik adalah tiada respons sama sekali. Hanya berdiam diri yang tenang, penuh perhatian dan hening. Anda tidak memotong percakapan, tidak memberi alasan dan tidak berhujah. Anda hanya mendengar sambil menatap mata individu itu. Ini bukanlah diam kerana tunduk atau kerana berasa diri mangsa. Ini adalah diam yang menunjukkan kekuatan. Diam ini seolah-olah berkata, saya dengar apa yang anda katakan. Saya nampak anda sedang marah. Tetapi kemarahan anda tidak mengawal saya. Setelah aliran kata-kata itu berhenti dan reda, barulah anda boleh menggunakan frasa pendek dan neutral. Contohnya, saya sudah faham apa yang anda sampaikan. Saya perlukan masa untuk mencerna perkara ini. Atau, mari kita sambung perbualan ini apabila kedua-dua pihak sudah lebih tenang. Anda tidak akan membahaskan isu sebenar selagi perbualan itu masih dijalankan dengan nada yang tinggi. Anda menunjukkan kesediaan untuk berdialog, tetapi hanya untuk perbualan yang konstruktif, bukannya pertengkaran emosi semata-mata. Inilah sikap seorang individu yang matang dan yakin akan diri sendiri. Kadangkala, walaupun kedengaran agak pelik, strategi yang sangat berkesan adalah dengan bersetuju sebahagian, bukan bersetuju dengan penghinaan atau kata-kata kesat, tetapi dengan bahagian kritikan yang mengandungi walau sedikit kebenaran. Sebagai contoh, jika bos anda menengking, awak dah lambat hantar semua tarikh akhir, laporan ini tidak berguna langsung. Daripada mempertahankan diri secara total, anda boleh menjawab dengan tenang. Ya, anda betul. Saya memang lambat menghantar laporan ini sehari. Saya faham rasa tidak puas hati anda. Tindakan ini serta-merta akan meredakan ketegangan. Anda berjaya melucutkan senjata si agresif itu. Mereka bersedia untuk penentangan, tetapi anda sebaliknya bersetuju. Ini tidak bermakna anda mengakui diri anda lemah atau tidak berguna. Anda hanya mengakui fakta yang spesifik. Malul baita. Selepas itu, anda boleh mengalihkan perbualan ke arah yang lebih membina. Kita bincangkan bagaimana kita boleh membetulkan keadaan ini dan memastikan perkara ini tidak berlaku lagi di masa hadapan. Dengan cara ini, anda menunjukkan bahawa anda fokus pada penyelesaian masalah, bukannya pada perbalahan atau mencari salah siapa. Satu lagi alat dalam simpanan para stoik,
yang menuntut sedikit keberanian adalah penggunaan jenaka. Bukan sindiran atau kata-kata pedas, tetapi jenaka yang mesra dan yang mampu melucutkan senjata orang lain. Jawapan Epictetus yang pernah kita sebutkan, dia cuma tidak tahu kelemahan-kelemahan saya yang lain, adalah contoh yang sangat jelas. Tentu, bergurau apabila berhadapan dengan bos mungkin agak berisiko, namun sedikit ironi diri atau jenaka tentang diri sendiri boleh mendatangkan keajaiban. Apabila dituduh, kamu ini langsung tak guna otak ke? Anda boleh membalas dengan senyuman kecil. Kadang-kadang, pagi-pagi ni dia lambat sikit nak berfungsi. Berbanding waktu petang, mari kita semak semula poin-poin ini. Respons seperti ini akan memutuskan sepenuhnya pola penyerang mangsa. Anda menunjukkan bahawa anda tidak menganggap serangan atau kritikan itu sebagai ancaman maut kepada harga diri anda. Anda begitu yakin dengan diri sendiri sehingga anda boleh mentertawakan kekurangan kecil yang anda miliki. Ini memang memerlukan latihan, tetapi dalam situasi tertentu, ia boleh meredakan ketegangan dengan serta-merta. Setiap kali anda berjaya mengamalkan prinsip-prinsip ini, anda bukan sahaja mengelak daripada rasa tidak senang. Sebaliknya, anda sedang melatih otot mental anda, iaitu daya tahan. Bayangkan setiap serangan kata-kata pedas itu umpama satu set latihan di gimnasium. Pada mulanya memang sukar, anda mungkin rasa sakit hati, tetapi dengan setiap sesi latihan, otot ketenangan anda akan bertambah kuat. Lama-kelamaan, perkara yang dulunya mampu merosakkan mood anda sepanjang hari, kini hanya akan menimbulkan sedikit kehairanan. Anda akan mula menyedari bahawa anda bukan sahaja lebih tenang di tempat kerja, tetapi juga dalam situasi kehidupan lain, semasa berbalah dengan orang tersayang, ketika terperangkap dalam kesesakan jalan raya, mahupun ketika beratur panjang. Anda sedang membina asas yang kukuh untuk kesihatan mental jangka panjang dan keseimbangan emosi. Tanpa disedari, bos anda yang toksik itu sebenarnya telah menjadi jurulatih terbaik dan percuma anda dalam membina daya tahan stres. Ini membuktikan bahawa ini bukan hanya sekadar teori yang indah. Mari kita teliti satu contoh sejarah. Cato si Muda, seorang ahli politik Rom dan penganut falsafah Stoa, terkenal dengan ketabahan dan ketidakgentarannya. Ketika beliau sedang berhujah di mahkamah, pihak lawannya yang kehabisan modal dan tiada lagi hujah bertindak meludah tepat ke muka beliau. Seluruh dewan mahkamah terdiam, menanti reaksi yang marah dan ganas. Apa tindakan Cato? Dengan tenang, beliau mengelap wajahnya dan berkata, "Saya pasti akan membantah sesiapa yang mengatakan awak tidak mempunyai mulut. Tetapi, malangnya awak menggunakannya bukan untuk tujuan yang sepatutnya." Beliau tidak membalas keagresifan dengan keagresifan. Beliau sama sekali tidak berasa terhina. Sebaliknya, beliau hanya menyatakan fakta dan dengan penuh kebijaksanaan serta sedikit jenaka. Beliau menegur tingkah laku lawannya yang tidak bermaruah itu. Dia menunjukkan bahawa maruahnya terletak di dalam dirinya dan tiada tindakan luaran, walau seburuk mana pun, yang mampu mencemarkan maruah itu. Ini adalah gambaran jelas tentang bagaimana falsafah Stoa berfungsi dalam situasi sebenar yang ekstrim. Penting untuk kita sedar, menguasai kemahiran ini adalah perlumbaan maraton, bukan larian pecut. Jangan pula anda menjangkakan, selepas menonton video ini anda akan terus jadi kebal atau tidak terkesan langsung
dengan kritikan. Akan ada masanya anda tersilap langkah dan bertindak balas seperti dahulu. Itu perkara biasa. Jangan terlalu menghukum diri sendiri. Setiap kali anda tergelincir, ia bukanlah kegagalan, tetapi peluang untuk melakukan analisis mendalam. Tanyalah pada diri sendiri, apa yang membuatkan saya tersentuh sangat? Apakah penilaian atau tanggapan yang mencetuskan tindak balas ini? Epictetus pernah berkata, falsafah adalah suatu kemahiran yang perlu dipraktikkan setiap hari. Sama seperti seorang tukang kayu mengasah kemahirannya dengan kayu setiap hari. Begitu jugalah kita perlu melatih dan meneliti fikiran serta penilaian kita setiap hari. Bersabarlah dengan diri sendiri. Hargai setiap kejayaan kecil yang anda capai. Setiap saat di mana anda berjaya kekal tenang, walaupun hanya sesaat lebih lama daripada kebiasaan anda. Kemajuan adalah kunci utama. Mengamalkan prinsip-prinsip stoik bukan sahaja dapat menenangkan fikiran anda, malah ia juga akan mengubah secara drastik imej profesional anda. Siapakah yang lebih dihormati dalam kalangan rakan sekerja? Individu yang mula memberi alasan, panik atau membalas kritikan dengan marah, atau orang yang kekal sangat tenang, mendengar dengan sabar, mengemukakan soalan susulan dan menumpukan perhatian kepada penyelesaian? Jawapannya sudah tentu jelas. Ketenangan anda akan dilihat sebagai tanda keyakinan diri, kecekapan dan kematangan. Orang ramai akan mula melihat anda sebagai seorang pemimpin, seseorang yang boleh diandalkan ketika menghadapi situasi tekanan tinggi. Malah bos anda yang suka menjerit itu mungkin akan mula menghormati anda setelah menyedari bahawa serangan emosi mereka tidak mencapai sasaran. Anda tidak lagi menjadi tempat melepaskan kemarahan yang mudah. Sebaliknya, anda akan menjadi seperti batu pejal yang memecahkan ombak kemarahan orang lain. Untuk mengakhiri sesi utama ini, mari kita lakukan satu latihan praktikal ringkas yang boleh anda mulakan hari ini juga. Latihan ini dipanggil tinjauan petang atau semakan malam. Setiap malam sebelum anda tidur, luangkan masa hanya 5 minit untuk mengimbas kembali hari anda secara mental. Ingat semula semua situasi yang mencetuskan emosi negatif dalam diri anda. Mungkin jeritan marah daripada bos anda atau mungkin perbuatan kasar seseorang ketika anda menggunakan pengangkutan awam. Bagi setiap situasi tersebut, tanya diri anda 3 soalan. Pertama, apa yang sebenarnya berlaku? Huraikan ia berdasarkan fakta sebenar tanpa emosi. Kedua, apakah pandangan atau penghakiman saya terhadap peristiwa itu yang menyebabkan rasa sakit? Contohnya, saya merasakan diri saya tidak dihargai. Ketiga, bagaimanakah saya boleh melihat peristiwa ini dari perspektif yang berbeza, iaitu dari sudut pandangan seorang pengamal falsafah stoik? Amalan mudah ini akan melatih otak anda untuk mengenal pasti reaksi automatik yang muncul, dan lama-kelamaan ia akan menggantikan reaksi tersebut dengan tindak balas yang lebih sedar dan lebih bijak. Jadi, mari kita buat kesimpulan. Kunci kepada ketenangan yang tak tergoyahkan yang diwariskan oleh Epictetus kepada kita. Bunyinya mudah tetapi pelaksanaannya sukar. Bukanlah jeritan bos, kata-kata hinaan dari rakan sekerja atau komen jahat di internet yang benar-benar melukai kita. Tetapi penilaian kita sendiri terhadap perkara itulah yang menyakitkan, iaitu pemikiran kita bahawa perkara itu ditujukan khas untuk merendahkan martabat kita. Sebaik sahaja kita memahami konsep ini,
kita sebenarnya telah merampas senjata utama, si pengganggu. Cuba renungkan, apabila anda menerima falsafah ini, anda bukan hanya belajar untuk bersabar atau menahan diri. Anda sedang mencapai kebebasan yang sejati. Kebebasan daripada pendapat orang lain, daripada manipulasi emosi dan daripada keperluan untuk membuktikan apa-apa kepada sesiapa pun. Ketenangan batin anda tidak lagi bergantung pada mood atau emosi orang lain. Dan ini mungkin adalah kuasa terbesar yang boleh anda peroleh dalam apa jua kerjaya atau situasi hidup. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga tamat. Jika idea ini dirasakan bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke saluran ini agar anda tidak terlepas panduan kebijaksanaan praktikal yang baharu. Saya juga sangat berminat untuk mendengar pandangan anda. Tuliskan di ruangan komen. Adakah anda pernah menghadapi situasi seperti ini? Dan apakah pemikiran yang membantu anda kekal tenang? Mari kita bincangkan.